Hai rakan, selamat datang ke channel Rakan Grab Official. Hari ini kami nak kongsikan segmen terbaru kami iaitu Rakan Feedback. Dalam segmen ini, kami ingin menunjukkan perkongsian maklum balas bersama rakan pemandu dan rakan penghantar kami tentang Grab. Dan fokus untuk episod ini adalah tentang streaks untuk GrabCar. Jom kita lihat video ini. Rasa macam homer, rasa macam kena senyum sentiasa. Okey, yang saya tahu tentang streak ni, dia macam satu masa untuk kita dapat lebih insentif. Kebaikan dia, bila kita on streak 3 jam, so saya dah dapat bajet target saya. Dalam masa 3 jam akan dapat dalam 100. Dia paling kecil pun RM80 macam tu. Saya pernah try yang ambil je semua job. So dia punya average memang 100. Dan saya pernah try yang pilih job. Saya main job kecil saja, pun average dia lebih kurang juga sama. Kebaikan dia, kita boleh plan lah, oh hari ni nak dapatkan 200. Tapi macam, oh dapat streak 3 jam, so kita dah tahu kat situ ada 100. So cuma keburukan dia yang pada waktu-waktu maghrib lah selalunya. Sebab kita dah rushing daripada asar ke maghrib. Sebab maghrib pendek kan. So yang itu yang agak kalut sikit lah. Itu timing yang tak best sangat lah untuk kita ambil. Tersediaan slot ni dia first come first serve lah. Siapa yang dapat dulu, dia dapat lah. Timing dia memang jarak sejam atau 2 jam antara streak yang pertama dengan streak yang kedua. So far tak ada masalah lah untuk streak punya jadual tu. Okey lah. Kecuali yang maghrib tu lah. Itu pandai-pandai lah nak ambil ataupun tidak lah. So memang kena standby lah. Ikut luck jugalah. Kalau dapat.